Okey, 2 tahun lepas sebelum kereta China sampai ke Malaysia, kereta ni hot selling Tapi sekarang kereta China dah sampai, kereta ni dah sorry lah kita tengok kenapa. Kita tengok kenapa kereta ni tak berapa laris lagi di market Malaysia. Dan apakah ini ialah facelift Toyota Corolla Cross Hybrid. Dia ada dua spek, satu spek petrol, satu spek hybrid. So kita tengok kalau dia spek hybrid pun 1.8 juga, 4 silinder inline 6 double overcam VVTi. Kita tengok dia punya kereta petrol lah, 139 PS, 172 Nm torque, sebuah kereta yang tak begitu banyak power, 7 speed CVT CVT. Dia punya spek semua ada kat sini lah. Dia ada kick sensor, door open, meter MID, dia punya ADAS, ada lane tracing, pre-collision lane departure, dynamic radar cruise control, ada blind spot, RCTA, TPMS, 7 airbag ada 7 airbag. Dia hanya Toyota kat Malaysia yang bagi dashcam lah, dan Pro 2 brand-brand lain masih belum lagi. Apa menteri buat tak tahulah si Mangkuk tu. Kau tanya dia. Okey, ini barang-barang yang adalah harga. Kalau yang hybrid 140 800, kalau bukan hybrid petrol 133 800. So yang hybrid siapa yang dia berlawan? Dia berlawan dengan Haval H6 HEV ataupun dia boleh lawan dengan Jeku J7 PHEV. Dua kereta. Kita tengok belakang. Depan Angka belum komen lagi. Kita komen pasal depan dulu. Depan yang facelift apa dia dah tukar? Dia dah tukar lampu, dia dah tukar bar kat dia punya apa ni? Dia punya grill kat depan. Itu je. Bumper depan pun dah tukar lah. Kat tepi semuanya sama. Kat tepi semua masih sama. Okey. Ada power boot, ada. Okey, kita tengok power boot. Okay, di belakang apa yang berbeza? Di belakang lebih kurang sama kecuali bumper bawah. Okey, kecuali bumper bawah. So itu saja. Sebab tu dia tak boleh jual sebab kereta ni dah agak tua. Dalam seperti Corolla Altis. Okey, Corolla Altis sama je. Finishing dia pun sama, masih tak ada apa-apa perubahan. Dalam bahasa Inggeris ada orang yang kata if it's not broken, don't fix it lah. Okey, dia punya seat kulit Toyota memang baik, hanya dia dah masukkan warna perak di sini warna perang di sini. So tengok dalaman masih sama sebiji macam Corolla Cross yang lama ataupun Corolla Altis, sama je, menggunakan dashboard yang sama. Skrin rasa sudah besar sikit ataupun lebih kurang sama, tapi tak kisahlah, tak kisah. Bila kita banding dengan kereta China, skrin kereta China lebih besar, betul tak? Dari segi power dan handling, kereta ni kalah pada kereta China sebab power dia selalu kurang. Kereta China selalunya selalunya engine turbocharged. Orang-orang China memang pandai, dia suka push power kereta-kereta, power rating kereta-kereta lebih tinggi. So itu kelebihan untuk orang muda yang selalu sekarang tengok kereta. Orang-orang tua mungkin akan beli kereta inilah, tapi Angka tak suka dia punya design tak suka dia punya design. Kalau lawan dengan Haval H6 punya dalaman lebih besar lah. Kalau ada keluarga besar beli Haval H6, kereta ni pada harga yang sama tapi kereta yang lebih kecil, betul tak? So nak reda banjir susah sikit. Kereta ni cross, kereta ni bukan SUV. Ini ialah SUV, ini ialah cross. Nak lawan dengan SUV, kau tengok dia punya ground clearance tak begitu tinggi berbanding Haval H6 ya. Kalau lawan Jeku J7 memang kereta tu satu kelas lebih tinggi lah, dari segi kemewahan, dari segi semua barang lah, kemasan, dalaman, teknologi kan. Tetapi ya, kereta yang ni menang dari mana? Kereta ni menang sebab dia engine Toyota, brand Toyota, resale value baik lah. Kereta-kereta China kau tahulah resale value kereta-kereta China So manakah yang anda akan pilih pada julat harga 140,000? Kereta HEV hanya ada dua, Haval H6 ataupun Jeku J7. Tapi kalau kereta petrol pada 133,000, berlambak kereta China yang kau boleh pilih. Sampai kiamat pun tak habis cerita lah. So Jeku J7, Jet Tour, Dashing,
Cherry Tiggo Omoda 5, Tiggo 7, Tiggo 8, banyak lagi on the way, C7, C5 yang baru, banyak, memang banyak. So apakah pendapat anda tentang kereta ini? Bagi tahu Uncle. Adakah anda akan membeli kereta ini? Bagi tahu Uncle juga. Kita nak bincang sebab kereta ini merupakan kereta paling laris ataupun jualan paling laris seluruh dunia untuk Toyota. Walaupun pada Uncle rawat rupa dia memang sangat-sangat hodoh lah. Bukan hodoh lah, tapi lebih teruk daripada SUV-SUV yang ada kat dalam market lah. So kalau Uncle beli kereta, Uncle mungkin tidak akan pilih dia sebab underpowered, sebab dia tak cantik. Apa lagi, handling pun okey-okey je berbanding kereta-kereta China sekarang yang sudah pandai membuat kereta. So adakah anda akan masih kekal beli dengan kerana brand, ataupun adakah anda akan tukar ke kereta-kereta China? Bagi tahu Uncle. Jumpa lagi di dalam komen. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Bye bye.